Ni apa hal ni bang? Tiba-tiba lah kau berhenti kat situ, apa hal lah? I see man. Itulah Goma lagi. Pada awal tadi tak nak kau duduk kanan tu dah. Ni baru nak terkia-kia. Bila pula masa nak ke kanan ni? Tumpah lalu bayar. Tumpah lalu, thank you. Oi lah tiba-tiba muncul. Nasib baik tak dirompuh mau abang VF3i ni. Masuk. Dan sebenarnya nak mencuba satu laluan ni. Itu hari ada budak sampai kau Jordan. Dia kata kalau lalu jalan ni dah tak payah nak tompuh lock you tu dah. Lepas tu dah tak payah nak tompuh traffic light dekat apa tu bulatan apa nama tu, bulatan tak tahulah apa nama bulatan dekat nak nyampai ke office dia tu. Dia ada satu bulatan tu siap traffic light bagai tu. Tak payah nak tompuh situlah. Dia akan tombuh betul-betul dekat depan TRX. Dia lah kau faham kan. Sekarang ni ada nak try lobuh gayo SPE. Woi, bergalun kau naik kat sini. Wow, si baik tak melompet. Kona lah bang, apalah togak. Kona condong. Sini apalah togak. Kona masuk sini lingkaran TRX. Masuk sini lepas tu masuk sini. Wow. Yolah bawah tu bawah tu roundabout tu. Roundabout yang selalu jam tu kan. Yang ada traffic light tu. Kalau turun sini dia keluar kat mana? Oh, dia keluar sini. Faham. Dia kalau ikut jalan yang biasa dan jalan tu, dia keluar ikut sini. Nice. Dia tak adalah nak coba shortcut kau apa kau kan. Tapi kalau nak dibandingkan dengan jalan yang selalu ikut tu, kuranglah sikit dia punya jam tu. Mantap. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?